Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita masih lagi diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk berada dalam bulan Ramadan, dan kita melihat hari ini kita telah berada dalam fasa yang kedua, iaitu fasa keampunan setelah kita melalui fasa kerahmatan, dan insya-Allah dengan izin Allah kita akan melalui satu fasa yang dinamakan sebagai pelepasan daripada azab api neraka. Sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbalik daripada ayat Al-Quran yang disebutkan di awal tadi, menyebutkan bahawa berlakunya peristiwa penting di dalam bulan Ramadan ini, iaitulah nuzulul Quran. Berlaku juga dalam bulan Ramadan beberapa peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, iaitu antaranya peperangan Badar atau Badar Al-Kubra, dan antara yang berlaku dalam bulan Ramadan juga adalah Fathu Mekah, dan berlaku juga dalam bulan Ramadan iaitulah satu malam yang mana malam ini terlebih baik daripada 1000 bulan, seperti mana yang dinakalkan ataupun diwahyukan Allah SWT dalam surah Al-Qadr. Kalau kita melihat dalam peristiwa nuzulul Quran, Allah SWT memberikan satu alamat atau isyarat bahawa bulan Ramadan merupakan bulan untuk umat Islam membina kekuatan. Kita melihat bagaimana Allah SWT menurunkan wahyu pertama kepada baginda Rasulullah SAW adalah surah Al-Alaq. Qala Allah Ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menunjukkan bahawa kita perkara pertama yang perlu ada pada seorang dai yang membawa risalah kenabian ini adalah ilmu. Tidak boleh tidak seorang yang ingin membawa risalah kenabian, terutama Rasulullah SAW, seterusnya orang yang membawa risalah baginda, perlu ada ilmu pada dirinya untuk disampaikan kepada masyarakat. Yang keduanya, kita melihat bagaimana setelah mana Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, baginda pulang ke rumah dalam keadaan menggigil, dalam keadaan yang cemas, dalam keadaan yang takut, baginda berselubung. Dan ketika itu Allah SWT menurunkan kepada baginda wahyu yang seterusnya, iaitu surah Al-Muddathir. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dalam ayat ini Allah SWT nak sebutkan ciri-ciri yang perlu ada pada diri seorang da'i, orang yang membawa risalah kenabian. Hamlatul risalah, membawa risalah kenabian ini perlu ada padanya sifat untuk berdakwah. Kita lihat bagaimana Allah SWT sebut pada Rasulullah SAW, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan beri peringatan. Bagaimana orang yang berselimut itu diberikan perintah supaya bangun. Kalau kita lihat, biasa orang yang tidur ini dibangunkan berperingkat. Mula-mula kita kejut atau gerakkan untuk bangun, renjes air, seterusnya barulah ke peringkat-peringkat seterusnya. Tapi Allah SWT arahkan kepada baginda Rasulullah SAW daripada berselimut supaya bangun dan beri peringatan. Jadi di sini melihatkan betapa besar tanggungjawab dakwah ini, dan di dalam rentetan ataupun di dalam ayat-ayat ini juga Allah SWT sebut fala tamnun tastakthir. Maknanya dalam kita bekerja, dalam kita menunaikan tanggungjawab dakwah kita ini, janganlah kita meminta berlebih-lebihan daripada apa yang telah kita sumbangkan. Dalam konsep kita sebagai satu generasi atau satu individu yang berada dalam kesatuan ini, maka kita perlulah memberikan sepenuhnya komitmen, sepenuhnya tenaga kita kepada gerak kerja Islam tanpa kita meminta-minta atau memohon balasan, tetapi lebih daripada itu kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam wahyu yang seterusnya, Allah Taala rakamkan dalam surah Al-Muzammil. Qala Allah Taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Dalam ayat ini, antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu ada pada seorang dai, yang disampaikan pertama kepada baginda Rasulullah SAW adalah
persediaan rohani atau tarbiyah kepada diri. Wahai orang yang berselimut, qumil ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfa anqus minhu qalila, mengarahkan baginda SAW supaya bersedia dari segi persediaan rohani. Dan dan Allah SWT sebut inna sanulqi alaika qawlan thaqila, bermaksud wahyu yang Allah SWT turunkan ini adalah wahyu yang berat. Dan juga Allah SWT sebut inna law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka beratnya ataupun besarnya tanggungjawab ini, tanggungjawab untuk menyampaikan amanah ini perlulah diringankan dengan kita bermunajat kepada Allah SWT, bertahajud di setiap malam dan sebagainya. Jadi inilah 3 sifat yang perlu ada pada diri seorang da'i itu. Yang pertamanya ilmu untuk dia berdakwah, yang keduanya tanggungjawab dakwah itu, dan juga dia bersabar atas segala ujian yang menimpanya, dan yang ketiganya adalah persediaan ataupun persediaan rohani dari segi persediaan spiritual selain daripada persediaan fizikal. Nasihat sekadar itu saja. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini diterima oleh Allah SWT, dan Allah SWT memberikan kita kekuatan seperti mana yang Allah SWT berikan kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah SWT berikan satu amanah tanggungjawab risalah yang besar ini kepada Nabi dalam bulan Ramadan, menunjukkan bahawa bulan Ramadan adalah bulan kekuatan, bulan keagungan, bulan yang membina diri umat Islam itu sendiri. Sekadar itu saja. Wallahu alam. Aku qul qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.